Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin berkongsi cara untuk mengajar murid membaca menggunakan kaedah membaca sambil menjejak dengan jari. Kaedah ini merupakan satu teknik asas yang sangat berkesan khususnya bagaimana murid tahap awal untuk membaca, kerana ianya membantu mereka memberikan fokus kepada setiap perkataan yang dibaca serta mengelakkan daripada tertinggal baris. Sebelum memulakan sesi bacaan ini, saya akan menerangkan tujuan aktiviti ini kepada murid, iaitu untuk membantu mereka membaca dengan lebih teratur dan juga jelas. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu cara untuk meletakkan jari di bawah perkataan pertama dan menggerakkannya secara perlahan-lahan ke kiri ke kanan mengikut arah bacaan. Saya menekankan bahawa pergerakan jari perlu selaras dengan sebutan supaya mata dan suara pergerakan bergeraknya seiring. Seterusnya, saya akan memulakan bacaan secara contoh ataupun model bacaan. Murid diminta melihat dan mengikuti pergerakan jari saya. Kemudian, kami akan membacanya secara bersama-sama, secara kelas ataupun sebagai latihan berpandu. Pada peringkat ini, saya sentiasa memantau pergerakan jari murid dan juga membantu mereka yang masih keliru ataupun yang terlalu laju dalam pergerakan jari. Selepas itu, murid diberi peluang untuk membaca secara individu. Saya akan membetulkan kesalahan sebutan dengan cara yang lembut dan juga membina mereka tanpa mematahkan semangat dan memberi pujian ataupun galakan seperti bagus, cuba lagi ataupun sudah semakin lancar. Ini adalah untuk meningkatkan keyakinan diri murid itu. Melalui pelaksanaan aktiviti ini secara konsisten, saya mendapati murid akan menjadi lebih fokus ataupun kurang melakukan kesalahan yang melangkau baris serta menunjukkan peningkatan dari segi kelancaran dan intonasi bacaan. Selain itu, suasana pembelajaran juga akan menjadi lebih aktif dan juga menyeronokkan kerana murid lebih yakin untuk mencuba membaca. Secara keseluruhannya, kaedah membaca sambil menjejak dengan jari ini ialah bukan sahaja membantu untuk meningkatkan kemahiran membaca mereka, malah ianya membina asas keyakinan dan juga minat murid terhadap pembelajaran dan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.